Cikgu, saya rasa saya tertekan sangat. Saya takut lah saya gagal SPM. Sampaikan saya rasa macam saya tak nak pergi sekolah dah. Oh, terima kasih sebab datang berkongsi dengan cikgu. Apa kata hari ini kita cuba faham perasaan dan kita teroka perasaan dan pengalaman awak menggunakan pendekatan basic ID. Boleh cikgu tanya awak beberapa soalan? Boleh? Okey, kita mulakan soalan yang pertama. Apa yang awak biasanya buat bila awak rasa tertekan? Kalau saya tertekan, saya tutup phone, saya tak balas chat kawan saya. Lepas tu saya menghilang. Okey, soalan Ataupun seterusnya. saya kadang-kadang berhenti kelas. Oh, faham. Okey. Dari segi emosi pula, apa perasaan yang sering awak alami sejak kebelakangan ni? Takut. Saya rasa takut. Lepas tu saya marah dekat diri saya. Kadang-kadang tu saya menangis tanpa sebab. Badan awak ada rasa apa-apa tak semasa tertekan tu? Ada, saya sakit dada, nafas saya pendek. Kadang-kadang tu kepala saya sakit. Dada saya selalu rasa sempit. Okey. Ada tak bayangan ataupun gambaran yang sering datang kat fikiran awak? Saya selalu bayangkan mak saya nangis kalau tahu saya gagal SPM. Hmm. Okey. So, apa yang awak percaya tentang diri awak dalam situasi ni? Saya rasa saya memang tak pandai. Tak kira macam mana saya cuba sekalipun, saya memang tak pandai. Dari segi hubungan pula, awak punya hubungan sosial, macam mana hubungan awak dengan kawan ataupun keluarga awak sekarang? Saya memang jarang bercakap. Lepas tu, kadang-kadang mereka bukan nak faham saya pun. Dan takkan faham saya. Tidur dan makan awak sekarang macam mana? Cukup tak? Saya tidur lewat, makan pun memang tak teratur. Kadang-kadang saya tak makan. Okey, Besi, daripada apa yang awak kongsi dengan cikgu tadi, nak tak kita sama-sama awak dengan cikgu, kita cari langkah intervensi berdasarkan masalah awak tadi? Boleh ke? Okey, cikgu nampak daripada yang awak kongsikan tadi, cikgu nampak beberapa aspek lah yang sangat memberi kesan dekat diri Besi. Boleh tak kita mula fokus dengan tingkah laku dan juga pemikiran terlebih dahulu? Boleh ke? Okay, macam tadi, cikgu mulakan macam tadi, Besi ada sebut yang Besi jarang pergi sekolah kan? Kadang-kadang Besi rasa Besi tak nak pergi sekolah. Betul. Nak tak Besi ubah corak tingkah laku Besi tadi daripada malas pergi sekolah dengan cuba untuk ke sekolah. Kita rancang satu jadual mudah yang boleh bantu Besi hadir ke sekolah secara konsisten. Kita tetapkan matlamat kecil, contohnya hadir ke sekolah selama 3 hari berturut-turut dulu. Boleh cikgu. Saya rasa saya boleh cuba. Okey. Tadi Besi ada kata yang Besi tak cukup bijak, kan? Tapi Besi ingat balik yang Besi pernah lulus semua ujian pertengahan tahun. Betul? Betul. Tapi saya rasa tu semua kebetulan je. Nak tak kita senaraikan bukti yang menunjukkan sebenarnya Besi ni ada kekuatan. Kita panggil ni pemikiran realistik. Setiap kali awak rasa fikiran negatif tu datang, awak boleh cabarnya dengan fakta. Boleh? Okay. Tadi Besi ada cakap yang bila Besi mengalami tekanan, awak akan rasa sakit dada dan pening kepala. Betul? Nak tak cikgu ajarkan teknik pernafasan dan relaksasi otot? Bila awak rasa sakit dada tu, awak boleh gunakan teknik pernafasan ni. Boleh. Cara untuk pulihkan komunikasi dengan keluarga dan rakan-rakan, awak setuju tak untuk kita adakan satu sesi kaunseling keluarga pendek? Kita boleh bantu mak ayah
faham tekanan awak dan cari cara untuk sokong awak. Boleh cikgu, tapi saya malu sikit lah. Tak apa, kita boleh mulakan perlahan-lahan. Cikgu akan bantu untuk sesi tersebut. Ya cikgu, saya akan cuba. Okey, kalau macam tu cikgu rasa cukup dulu untuk hari ni dan sesi ni. Kita akan rancang sesi untuk next sesi pula ya. Baik cikgu. Okey, untuk minggu ni apa yang awak perlu buat? Hadir ke sekolah? Hadir ke sekolah cikgu. Okey. Kalau boleh awak gunakan teknik pernafasan tu bila awak tertekan ya. Baik cikgu. Okey, kita jumpa lagi.